Kita nak pergi mana, Pia? Kita nak pergi jalan ke? Oi, jom masuk dalam kereta cepat. Cepat. Pi, suruh uncle pegang uncle. Pegang uncle. Cepat pegang uncle. Uncle pegang. Oh, kucing baru. Kucing barulah. Lah comel. Jemput masuk. Assalamualaikum. Ya. Bye-bye sikit. Oi, peace. Peace yo. Apa tu? Nampak apa, Pia? Nampak awan? Awan, itu awan. Itu awan itu. Ada nampak burung tak? Ada burung. Ya. No matter what they say, I'm in love. I do it my way 'cause I'm in love. And I can keep the song out of my mind. We sing that silly tune all the time. Kita orang dah sampai homestay di Kuala Selangor. Okay, kita nak masuk rumah. Masuk untuk review homestay. Okey, masuk sahaja kita dah dapat lihat ruang tamu dia. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Just nice, sedang-sedang sahaja. Simple dan minimalis. Dia ada pintu untuk bahagi antara ruang tamu dan bahagian dapur dan juga bahagian bilik. Bilik pertama, master bedroom. Dia terdapat sekali dengan tandas. Agak menarik juga. Macam biasa, tak kecil sangat, tak besar sangat, just nice. Okey, kita nak pergi bilik kedua. Yang ini untuk ruang solat pun boleh, untuk budak-budak main pun boleh. Iron board pun disediakan, senang nak iron baju. Okey, yang ini tandas nombor 2, tandas kat bahagian luar. So, rumah ni ada 2 tandas sahaja. Yang ini pula ruang makan. Besar juga, simple dan menarik. Okey, sekarang kita nak pergi bahagian dapur pula. Terdapat peti ais, ada penapis air, ada juga microwave. Jadi korang nak panaskan makanan pun boleh, tak ada masalah.
Lagi satu, dekat rumah ni pun kita boleh memasak ya. Memang sangat cantik je punya dapur. Love. Okey, sekarang ni kita nak pergi dekat bilik nombor 3. Ini ruang bilik nombor 3. Biasa-biasa je. Kira okey lah. Lepas tu kita nak pergi bilik yang terakhir, bilik nombor 4. Ini pun luas. Boleh solat dekat dalam bilik ini juga. Okey, done. Lupa pula kita nak bagi tahu. Setiap bilik semua ada sejadah ya. Jadi senang. Tak perlu nak rebut-rebut nak pakai sejadah. Pia buat apa tu Pia? Pia main ke? Wah, bestnya ada mainan lah. Ada tu, lori. Kan? Seronok ke Pia dapat main? Wah, seronoknya. Jom kita pergi bahagian belakang pula. Okey, di sini terdapat juga swimming pool. Yang special sikit lah kan. Dia tak sama macam swimming pool yang biasa-biasa kita nampak. Yang ini yang luar biasa sikit. Tapi okey. Terbaik juga. Tak perlu nak korek tanah. Kita just letak je dekat atas tanah. Ada jugalah mainan untuk budak-budak ni kan. Okey, kita nak makan dekat pelosok Salai. Dekat sini pun viral juga ya. Alhamdulillah kali ni kita datang waktu dia orang masih tak ramai lagi. Jadi kita boleh pilih makanan lauk-lauk dengan tenang. Tak perlu nak rebut-rebut. Sambil-sambil tu tengah cari tempat duduk yang mana yang sesuai. Masih belum jumpa, tak apa. Kita nak pergi tengok lauk apa yang ada. Okey. Ada ikan bakar. Lepas tu ada kerang. Kerang bakar sambal rasanya. Lepas tu kat dalam ni dia ada itik salai masak lemak. Lepas tu yang ini daging salai. Lepas tu ada lagi siput sedut. Ini siput sedut ya. Siapa yang suka siput sedut boleh ambil. Lepas tu dia ada ayam goreng rempah. Lepas tu ada macam-macam lagi. Sup ayam. Ada sayur-sayuran. Banyak juga pilihan lah. Lepas tu dekat sini pula ada ulam-ulaman. Ada ikan kering, ikan masin. Semua pun nampak menarik. Nampak sedap. Okey, nampaknya selepas makan sahaja yang kita dapat rekod ya. Sebelum makan tu kita tak dapat rekod sebab kita terlalu lapar. Rate untuk makan di sini kita bagi 8/10. Semua sedap, puas hati. Okey, dekat sini pun ada ruang untuk bergambar. So, budak kecil ke orang tua ke boleh je nak bergambar untuk kenangan. Maksudnya adalah bukti kita pernah makan dekat sini. Lepas makan kita terus balik homestay. Sebab dah ada yang menunggu dekat homestay. Tak ada kunci kan. So kita lepak dulu kat homestay. Okay, sekarang ni kita nak tengok orang memasak ya. Selamat datang ke rumah kami. Biasa-biasa je. Cantiknya dapur you. Biasa-biasa je. Ngah-ngah je ni semua. Ni baru nampak cahaya. Okey. Okay, kat samping kita nanti untuk tempat cuci pinggan. Okey. Baik. Yang penting nak mandi sini pun boleh. Oh ya. Kan? Anak you nak mandi sini pun tak boleh. Dekat luar tu ada swimming pool. Kan? Lepas tu ada pokok yang fresh kat sini, segar-segar pokok dia. Ya, boleh tanam badan. Okay, malam nanti kita nak makan ramen. Ini yang paling penting. Allah, wudu. Biarkan waktu berhenti sejenak, menghapus bising dunia yang sesak. Tarik nafasmu, pejamkan mata, dengarkan nada yang kini menyapa. Bawa aku pergi menyusuri malam di atas roda.
yang kian menyelam. Assalamualaikum, kita nak makan sup. Sup apa? Sup ginseng. Ginseng. Daripada Cik Cha. Buka dalam Bubuk makan cantik, kat- masak. Lagi badan kau elok. Putih. Lagi. Kita mahal guys. Besok kita akan merasmikan. Okey. 5 kilometer sekali isi. 800 lah kalau electric. Kalau elektrik dia tak guna. Bawa aku pergi ke ruang yang damai. Biarkan pikiran ini melayang bersamamu. Hanyutkan semua beban di dada bersama malam yang teduh perlahan mereda. Pejamkan mata, biarkan jiwa melesat jauh di bawah langit malam yang syahdu. Yeah, untuk yang tengah penat, yang tengah banyak fikir, jom senyum sikit, Senyum sikit, senyum sikit. jangan sedih lama-lama. Cakap. Hello guys. Pia dekat mana? Pia dekat mana? Pia dekat Paddy Pot. Cakap. Ha? Ada auto. Kita berada di Paddy Pot. Kita nak cari makan lagi sebab kita masih kurus ya. Kita masih kurus. Memandangkan dekat kopi sawah tadi kita minum kopi dan juga kita makan kek. Just dessert sahaja. Sekarang ni kita nak makan yang berat sikit supaya malam nanti kita tak lapar. Sebab sampai je dekat homestay kita dah nak lepak, nak relax, nak tengok Netflix je. So sekarang ni baru kita nak makan. Boleh naik atas ni? Ya. Nanti kita ambil dia. Jadi, jom. Okeylah sini. Sinilah naik sini. Oh, siapa yang ada lychee tu? Kenapa tak terfikir? Aisyah Siapa yang order lychee? dah longan. Biasa bang. Ni Paddy Pot. Kopi Paddy sawah. Pot. Yang tadi ke? Kopi Oh, sawah. kopi sawah. sawah. Sewah. Kopi sawah. Kopi sawah. Makcik, siapa order sirap je? Uncle. Oh, sirap lain. Air sirap. Siapa yang air kosong ni? Mine, please. Ni Imran si boring. Dia mesti lupa punya. Selalu lupa air. Tak tahu. Banyak benda dia fikir. I see your smile beneath the city lights. You chase my fears away in summer Ya, sini. nights. We dance until the world just fades away. With you I'm young again, I wanna stay. Your heart is calling like a secret song. In your embrace, I know where I belong. Siapa tu? Time stands still whenever you are. You turn my shadows Hello into guys. something Cakap Afia. Hello guys. Stay forever young. Hello guys. Jangan like dan subscribe. Malam ni kita nak makan bakso sahaja.
Tak naklah makan nasi kan. So bolehlah bakso dia. Kita bagi rate 7/10. Yang lain makan nasi. Sebab diorang memang tak tahan. Kalau tak makan nasi nanti tengah malam nanti mesti bangun. Cuba biar berdiri. Macam ni? Wish. Wish. Ya. Pia ke ni? Pia nak pergi mana Pia? Pia nak pergi jalan ke? Lepas tu joget. Kamu joget sini. Macam mana Pia joget? Pia cepatlah exercise. Mak Teh dah ikat rambut macam cantik tu. Rosaklah rambut tu. Tengok dah tak cantik dah rambut dia. Dah jom. Let's go. Malahlah kawan. Sekarang ni kita nak pergi breakfast. So, kita nak pergi breakfast, nak cari makan dekat Kuala Selangor je. Tak tahu kedai makan ni apa nama dia? Namanya kedai makan Roti Canai Pelangi. Okey, kita dah sampai ke destinasi yang dituju. Nama gerai ni adalah Roti Canai Pelangi. Kenapa dipanggil Roti Canai Pelangi? Sebab roti canainya ada bermacam-macam warna. Warna pelangi. Okey, lepas tu setiap warna tu ada perisa tau. Ada perisa buah-buahan lah macam strawberry, mangga, apple. Jadi korang boleh pilih lah korang nak perisa apa. Lepas tu dekat sini ada juga pelbagai jenis kuih muih. Kuah kari pun ada macam-macam jenis juga. Ada kari kaki ayam, ada kari daging, ada kari kambing. Lepas tu ada juga soto, ada juga laksa, ada mi kari. Lepas tu kalau korang tak nak makan yang tadi, korang boleh juga makan nasi lemak. Nasi putih pun ada macam-macam juga jenis lauk yang korang boleh ambil dekat sini. Lepas tu ada juga nasi goreng, mi goreng. Hasil tangkapan kita pada pagi ni ya. Masa untuk makan guys. Bismillah. Yeah. Untuk yang tengah penat, yang tengah banyak fikir, jom senyum sikit. Senyum sikit, senyum sikit. Jangan sedih lama-lama. Senyum sikit, senyum sikit. Hari esok masih ada. Senyum sikit, senyum sikit. Buang semua duka lara. Senyum sikit, senyum sikit. Kita happy sama-sama. Pia naik apa? Naik tram. Wind is blowing through our hair, the lights are shining everywhere. From up above and down below, we fall into the afterglow. So now, this is the perfect night. Untuk pengetahuan korang, Bukit Malawati ialah sebuah bukit di Kuala Selangor yang bersejarah sebagai pusat pertahanan Kesultanan Selangor dan medan peperangan antara tentera Kesultanan dengan penjajah Belanda pada akhir abad ke-18. Kini menjadi tarikan sejarah dan pelancongan utama di Selangor. Bukit Melawati ini juga menjadi pusat pemerintahan dan pertahanan utama Kesultanan Selangor pada kurun ke-18. Bukit ini melihat Selat Melaka, jadi ia digunakan untuk mengawasi
kapal dan tentera musuh yang datang ke kawasan itu. Terdapat tangga 100 langkah, meriam lama, makam sultan dan menara observatory yang masih boleh dilihat hingga hari ini. Rombongan daripada pelajar sekolah pun ada ya pada kali ni. Semua pakai baju pink. Okey, sekarang kita dah sampai dekat bahagian atas Bukit Melawati. Bella. Tak boleh cakap hati dia kejar. Ya betul. Monyet. Ni sama lah. Sama. Kan ku tulis semua cerita ini, begitu senangnya hariku. Tenang saat ku tatap matanya, oh bahagia aku saat engkau menggenggam kedua tanganku, berdetak deras jantungku tak berdaya lemah, semua syaraf nadiku. Betapa indahnya dunia terasa bila kau ada di sisiku. Alangkah syahdunya seakan terasa bagaikan ku di alam surga. Bawalah diriku, oh sayang, ku ingin selalu bersamamu. Tak sanggup lagi diri ini. Lagi ditonton lah. Masa untuk jalan-jalan cari makan. Memandangkan kita semua dah lapar. So, kita nak pergi makan dekat tempat viral lagi. Air dah sampai.
Okey, masing-masing tengah ke buluh ya sekarang ni. Dapat air pun dah gembira. So, kita nak tunggu makanan pula. Okey, inilah hasil makanan yang kita order dekat sini ya. Semuanya dah ready. Masa untuk makan. Bismillah. Selesai makan, kita orang terus pergi ke Pantai Redang Sekincan. So, diggity 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 hey. 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 Nyanyilah, nyanyi. Buai laju, laju. Okey, sekarang kita berada di homestay. Orang JB pun dah sampai. Tetamu yang tidak disangka-sangka ya. Jemput masuk puan. Jemput masuk. Ya, baiklah. Apa lagi? Assalamualaikum. Ya, masuklah. Ya Allah. Kak Lita nak mandi bilik ni boleh? Orang jauh datang ya. Syaurah dah penat. Nak apa? Nak makan oren? Cakap. Tu suruh dorang kopekkan. Suruh dorang kopekkan tu orang tu nak oren. Apa nak kena? Ni orang ni nak oren. Pantai ke? Tak apa, ni dah ada orang dah. Oh, dia nak. Dia tak nak. Dia nak perempuan juga. Okey? Macam lah habis. Ya. Tapi dia memang suka bau oren lah. Dia memang suka bau oren. Patutlah masak. Oh, ni belakang ni boleh mandi. Iya, tapi malam tak boleh. Ikat rambut lebih, ikat rambut, getah rambut. Dah Zik. Butter bakar. Dia ni daripada Jepun. Daripada Jepun. Dia Wagyu. Ni Wagyu. Kat sini lagi tetap. Jagung pula. Makan jagung lagi. Tak orang makanan. Ada lagi ni. Ayah. Sorry. Lagi tak makan ni kat sana. Tabasco tak ada? Nyam 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 aku mau nambah nyam 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 aku sudah kenyang nyam nyam nyam. Dede. Cakap hi, subscribe apa-apa. Cakap good morning. Good morning. Saya tak sabar nak mandi swimming pool. Good morning. Dia macam tu. Alhamdulillah. Dapat juga kan. Mana rasa. Kan. Pagi ni kita breakfast dekat tempat yang sama. Kita repeat lagi dekat Roti Canai Pelangi. Sebab dekat sini semua ada.
Lagi satu, roti canai dia memang sedap korang. Sebab tu kena repeat lagi. Kepada penggemar roti canai, korang wajib datang dekat sini tau. Sebab roti canai dia lembut, tak keras, tebal, memang puas hati. Lagi bestnya dekat sini macam-macam ada. Sebab tu tak payah pergi tempat lain. Korang boleh datang sini, korang nak makan apa pun boleh. Semua dah ready. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Tangkap gambar ni sini. Ya. Sekejap, kita gambar dulu. Tak gambar dulu. Roti canai pelangi terbaik. Hai. Jumpa lagi. Okay. Masa untuk mandi swimming pool. Dua orang budak tu memang tak sabar sangat-sangat nak mandi ya. Hi like guys. Hi guys. Hello guys. Hello guys. Ini pun suka sangat apa? Melompat. Hello guys. Tahu hantu tak boleh keluar nanti habis. Cakap hello guys. Hello guys, hari ni welcome to channel My Guys. Hello guys. Welcome to channel Bali. Hari ni kami I saw a cloud. It looked like a bird.